Dan ketika ini pun bolehlah, walaupun kita belum mati lagi, kita boleh tahu dah kedudukan kita di sisi Allah. Iza aradta an ta'rifa qudrata 'inda Allah fanzur aina aqamak. Sekiranya kamu nak mengetahui kedudukan kamu di sisi Allah detik dan ketika ini, fanzur aina aqamak, maka lihat apa yang kamu buat pada detik dan ketika ini. Wa iza syaghalta bid dunya, apabila kamu disibukkan dengan dunia. Kata Syekh, kalau kamu disibukkan dengan dunia, tak ada masa mai ke rumah Allah, tak ada masa melaksanakan solat Jumaat, tak ada masa untuk membuka lembaran mushaf Al-Quran, tidak ada masa untuk membasahi di bibir kita zikrullah dan salawat kepada Nabi, fa'lam annahu yuridu ahanak, maka ketahuilah sebenarnya Allah Ta'ala nak menghina kamu kalau tak ada masa. Wa iza syaghalta bil akhirah, apabila kamu disibukkan dengan perkara-perkara akhirat, ada masa main masjid, ada masa salat Jumaat, ada masa dapat membuka mushaf lembaran Al-Quran, ada masa membasahi bibir dengan zikrullah selawat kepada Nabi, ada masa untuk bersedekah, fa'lam annahu yuridu biqurbik, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala nak mendekatkan dirinya kepada kamu, dalam arti kata nak memuliakan kamu. Kalau kita masa disibukkan dunia, maka sebenarnya Allah nak menghina kita. Kalau kita masa disibukkan dengan akhirat, guna dunia untuk akhirat, maka ketahuilah itu tanda bahawasanya Allah nak memuliakan kita. Maka tuan-tuan, kita berada di sini adalah ketentuan dan pilihan Allah. Maka kena rasa bersyukur kepada Allah, ucapkan Alhamdulillah. Dan apa tuan-tuan,